Sudah tiba masanya untuk kita bermuhasabah dan menilai kembali semangat federalisme. Dan kita meletakkan satu hala tuju yang jelas untuk hubungan ini. Kemana hala tuju federalisme yang kita nak dibawa? Adakah pertembungan politik yang tidak berkesudahan ataupun kita nak memanfaatkan federalisme ini sebagai jambatan untuk memberikan manfaat kepada rakyat? Jika federalisme ini difahami hanya setakat ketundukan negeri kepada persekutuan, diam daripada sebarang kritikan, tidak kira apa sekali perlakuan pusat, perlakuan persekutuan kepada kita, maka itu adalah satu kefahaman yang pincang terhadap konsep sebenar federalisme yang digariskan dalam perlembagaan. Persekutuan ada kerana adanya negeri-negeri dan persekutuan menikmati hasil daripada negeri-negeri. Kan? Jika tidak menikmati hasil daripada negeri-negeri, banyak mana sangat sahaja yang persekutuan dapat. Bahkan kebanyakan cukai-cukai negeri-negeri ini dikutip oleh persekutuan. Jadi federalisme yang sebenar memerlukan kerajaan persekutuan menunaikan haknya kepada negeri, menunaikan hak-hak negeri. Lalu negeri menghargai tanggungjawab yang ditunaikan itu dan sama-sama berusaha untuk membangunkan negara. Jadi Yang Berhormat Tuan Speaker, tidak salah sekiranya kita buat perbandingan. Sebab apa? Saya baca berita, tuan-tuan dan puan-puan pun baca berita. 20 April 2025 saya baca berita berkenaan dengan Sarawak. Perdana Menteri iktiraf Sarawak sebagai penyumbang utama kepada kemajuan ekonomi Malaysia. Kemudian saya baca lagi berita, Premier Sarawak menyatakan bahawa kerajaan persekutuan bersetuju melaksanakan beberapa projek mega di Sarawak. Seterusnya, pada tahun 2024 kita semua tahu, tapi kita akan ulang. 2024 Kabinet meluluskan pembesaran lapangan terbang Pulau Pinang dengan kos lebih 1 bilion. Ada masalah ke? Tak ada masalah. Bagilah sebanyak mana pun nak bagi pada negeri-negeri lain. Tetapi jangan lupakan negeri-negeri lain pun ada sumbangan. Kedah ada sumbangan terhadap keterjaminan makanan negara. Terengganu ada sumbangan minyak. Janganlah sampai keterlaluan memberi kepada negeri-negeri lain, tetapi ada sebahagian negeri-negeri lain tak bagi langsung ataupun terlalu kurang dan menyusah-nyusahkan pula apa yang menjadi hak negeri. Dan persoalan yang saya nak bangkitkan, adakah adil apabila ada sebahagian negeri yang tidak menerima hak-hak mereka seperti mana yang sepatutnya, tetapi kemudian ditampal, dilabel sebagai mundur dan miskin apabila mereka tidak dapat bertanding di padang yang sama rata?